Tahun 2008 antara tahun dunia menyaksikan kejatuhan ekonomi secara global. Krisis ini berpunca daripada kejatuhan pasaran perumahan di Amerika Syarikat yang akhirnya merebak ke seluruh dunia. Bank-bank besar tumbang, syarikat multinasional muflis dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Dalam suasana panik ini, pelabur sedar satu perkara penting, iaitu pasaran saham boleh jatuh, nilai hartanah boleh runtuh dan mata wang boleh merudum. Namun emas ni kekal sebagai aset selamat, yang mana semasa krisis ini nilai ringgit jatuh sekitar 15% dalam masa beberapa bulan sahaja. Harga emas pula melonjak hampir 25% dalam masa setahun kerana pelabur beralih kepada emas sebagai pelindung kekayaan. Fenomena ini membuktikan ketika ekonomi kita goyah, emas ni tetap menjadi sandaran, tetap menjadi pilihan. Ia bukan sekadar logam yang berharga tetapi aset yang tak bergantung kepada kerajaan ataupun bank. Hari ini kita masih belajar daripada krisis tahun 2008 yang mana jangan letakkan semua simpanan dalam bentuk wang fiat, wang tunai ataupun aset yang mudah terjejas. Simpan sebahagian dalam bentuk emas kerana sejarah ni akan berulang dan emas terbukti selamat dalam setiap krisis ni. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas pertama, boleh klik link di bio Diana dan Diana akan bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai simpanan emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.